Justru untuk memastikan persaingan itu terus maju, persaingan itu terus relevan, dari pihak MQA kita menggalakkan PPT dalam negara kita awam ataupun seperti mana yang kita sedia maklum, pendidikan tinggi dalam negara dan juga di dunia pada hari ini sangat mencabar. Persaingan di antara sebuah universiti dengan sebuah universiti terlalu sengit pada hari ini dan sudah pasti persaingan pada hari ini tidak boleh kita gunakan semata-mata mengenai program-program yang ditawarkan kerana secara umumnya semua pendidikan tinggi dalam negara mempunyai kualiti yang sama dalam konteks pengeluaran ijazah ataupun diploma ataupun mana-mana academic qualification yang dihasilkan oleh universiti. Justru untuk memastikan persaingan itu terus maju, persaingan itu terus relevan, dari pihak MQA kita menggalakkan PPT dalam negara kita awam ataupun swasta untuk menawarkan program dual degree bersama-sama dengan universiti awam dan juga universiti swasta ataupun universiti Malaysia dan juga universiti daripada luar negara. Perlunya perkara ini kerana yang pertama ia meningkatkan nilai tambah kepada kelayakan akademik yang dikeluarkan oleh kita. Pada hari ini kalau kita melihat single degree sahaja sudah tidak memadai. Justru untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan, untuk meningkatkan visibility kita di dalam kalangan masyarakat Malaysia ataupun dunia, maka pihak MQA menggalakkan PPT dalam negara sama ada awam ataupun swasta untuk memperkenalkan dual degree sama ada di antara universiti di dalam negara kita ataupun universiti dalam negara dan dengan universiti luar negara. Yang penting single degree sudah tidak mampu untuk bersaing di persada pengajian tinggi pada hari ini. Justru kita menggalakkan PPT mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan, melahirkan, mengeluarkan sebanyak mungkin dual degree atas jaringan kerjasama di antara Universiti Malaysia dan juga universiti-universiti yang ternama di luar negara.